Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya selaku wakil kumpulan akan berkongsi inovasi kami yang bertajuk Digi Etika, pembelajaran berasaskan pengalaman, refleksi digital dan perkongsian sosial dalam penghayatan etika dan peradaban. Apabila membincangkan mengenai mata pelajaran umum atau MPU, beberapa permasalahan dapat dikenapasti. Pertama, stereotip terhadap kerelevanan khusus MPU di IPT Malaysia. Kedua, minat pelajar yang semakin kurang terhadap khusus MPU. Yang ketiga adalah strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersifat tradisional, kuliah dan di dalam kelas semata-mata. Pada masa yang sama, hasil pembelajaran khusus MPU seperti khusus penghayatan etika dan peradaban harus menumpukan kepada kemampuan mencapai komponen efektif iaitu nilai etika dan profesional. Justru, kami telah melakukan inovasi yang bertujuan memperkenalkan strategi pengajaran dan pembelajaran baharu dalam subjek MPU iaitu berteraskan kepada pembelajaran berasaskan pengalaman. Ini diambil daripada teori pembelajaran pengalaman COP dan diintegrasikan dengan pembelajaran digital dalam menghasilkan mahasiswa yang bersifat holistik. Berikut merupakan kaedah pelaksanaan atau reka bentuk inovasi. Pada peringkat pengalaman, pelajar harus melakukan aktiviti lapangan berdasarkan kepada beberapa tema yang dipilih, antaranya cakna komuniti, kedua, penghargaan warisan budaya, ketiga, penghargaan alam sekitar dan yang keempat, integrasi etnik. Pada peringkat kedua iaitu refleksi digital, pelajar harus melakukan refleksi dalam dua bentuk iaitu video refleksi dan yang kedua portfolio digital. Ini merupakan tugasan berterusan yang memiliki markah tertentu. Pada peringkat ketiga, conceptuality abstract. Dalam melakukan refleksi digital, pelajar harus berupaya menghubungkaitkan teori dan konsep berkaitan etika dan peradaban yang dipelajari. Dan pada peringkat keempat, eksperimentasi aktif, pelajar harus melakukan perkongsian digital melalui media sosial seperti YouTube maupun TikTok. Berikut merupakan penerangan bertulis mengenai kaedah pelaksanaan inovasi dan beberapa contoh dalam bentuk gambar dan video berkaitan aktiviti yang telah dilakukan oleh pelajar sepanjang inovasi dijalankan. Dalam mengenapasti impak inovasi kepada pelajar, kami telah melakukan refleksi terbuka dengan mengedarkan soal selidik kepada 589 orang mahasiswa UMK yang mengikuti aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman dan integrasi digital dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Berdasarkan kepada dapatan pelajar, terdapat 8 tema yang diperoleh iaitu pertama, emosi awal dan penemuan jati diri, kedua, pembelajaran praktikal berbanding teori, ketiga, cabaran lapangan dan strategi penyelesaian, dan keempat, peningkatan kemahiran digital. Tema seterusnya adalah pengaplikasian etika, adab dan sensitiviti. Keenam, kesan emosi dan perubahan persepsi dalam kalangan pelajar. Ketujuh, tanggungjawab sosial dan mesej kepada masyarakat. Dan tema terakhir adalah peningkatan keyakinan diri dan refleksi secara keseluruhan. Tema seterusnya, bagi potensi komersialisasi, kumpulan kami telah menyertai satu seminar pada tahun 2026. Penerbitan jurnal dalam proses semakan akhir oleh pihak penerbit. Untuk tujuan keaslian, kumpulan kami telah membina satu kerangka kerja bertajuk Digi Etika, integrasi pembelajaran pengalaman dan juga digital dan nilai, proses pendaftaran harta intelek dalam proses pengemaskinian dan juga permohonan kepada pihak UMK. Semoga inovasi ini dapat memantapkan lagi khusus MPU di Universiti Malaysia. Seterusnya dapat diaplikasi dalam kursus-kursus MPU yang lain. Sekian,
Terima kasih daripada saya sebagai wakil kumpulan inovator.